melihatkan satu trend di mana wanita semakin ramai masuk dalam politik ini kerana keperluan, dan juga kita lihat 50% daripada pengundi adalah wanita. Mana suara wanita ada di situ. Macam saya bukannya bercita-cita nak jadi orang politik, tapi dengan keadaan, dengan desakan keperluan semasa ini memerlukan saya berada di dalam politik ini. Sistem pilihan raya kita ni tidak memihak kepada pembangkang, lebih daripada tidak memihak kepada calon-calon wanita. Tok Guru ni bukan nak mempromosi poligami. Tok Guru ni cuba nak menyelesaikan masalah wanita yang bermasalah. Yang masalahnya saya rasa dia bukan RM300, bukan mas kahwin. Masalah ialah kos perkahwinan itu, proses nak kahwin. Ini adalah cara Jais untuk memastikan pihak lelaki itu sepatutnya hantaran berapa ribu itu yang diperbincangkan, bukan mas kahwin. Mas kahwin ni tak ada benda. Jadi untuk mengatasi masalah yang tak boleh pergi masuk dalam sekolah, tak dijemput dalam program-program dan sebagainya itu, maka saya telah mewujudkan Majlis Permuafakatan PIBG. Melalui itu saya buat program-program di mana kita bawa konsep SPICE ini untuk difahamkan, sebab ianya sebagai satu modul pembangunan. Sekarang ini saya merancangkan prasekolah juga, Majlis Permuafakatan Tadika Selangor, di mana kita mahu menerapkan modul SPICE ke dalam modul prasekolah. So di antara yang kita telah berjaya lakukan di dalam pendidikan itu sendiri secara ringkas, 2009 kita memperuntukkan 3.4 juta ringgit untuk program tuition rakyat Selangor percuma. Ini kita pilih orang yang bukan orang yang dah dapat tuition yang mahal tu, tak. Ini daripada kalangan orang miskin. Selain daripada itu juga kita ada projek jejak ilmuan. Jejak ilmuwan maknanya kita cari ilmuwan-ilmuwan yang ada di Selangor ini, kita nak buat satu database. Sebab sekarang ni semua tenggelam. Kita tak tahu berapa dah pakar matematik, berapa pakar sains, berapa pakar astronomi ke apa di Selangor. Tak ada. Kita tak ada database, semua berterabur. Dan juga mereka ini seolah-olah dia buat kerja sendiri. Tak ada orang yang iktiraf mereka selama ini, mereka tidak ada hargai. Sebab itu kita lihat masalah brain drain, di mana orang-orang ni bila yang dah ada cerdik pandai, mereka ini lebih laku di luar. Jadi kita mahu ilmuwan kita yang ada, kita kata you are wanted, we need you, please help us. Dan juga kita mahu melahirkan seramai mungkin ilmuwan-ilmuwan. Sebenarnya kalau nak kirakan yang cerita yang tumbang ke apanya, daripada 8 hari bulan Mac 2008 lagi, memang UMNO Barisan Nasional telah bekerja bersungguh-sungguh dengan cara apa pun. Sebab itu Perdana Menteri orang nombor 1 Malaysia menjadikan pengerusi perhubungan UMNO Barisan Nasional di Selangor. Kadang-kadang benda tu kecil je, tetapi bila dipusing sana, dipusing sini, seolah-olah benda tu besar, seolah-olah perpecahan berlaku begitu besar. Kita dah semakin matang, kita dah semakin faham, dan kita sudah semakin nampak gerak-geri, tindak tanduk, taktik-taktik yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Apa yang disebutkan oleh Raja Petra ini adalah tidak mengherankan. Bahkan ini telah berlaku di dalam 21 bulan yang lepas. Memang berlaku. Memang UMNO Barisan Nasional nak kacau pegawai kerajaan ke, nak kacau JLC ke, itu memang kita dah tahu. Saya rasa dia ketinggalan zaman. Pakatan Rakyat ni dia tak cakap satu Malaysia. Dia tak payah. Sebab memang dia punya ideologi perjuangan ni, apa yang dia lakukan semua untuk semua orang. PAS ni dah satu Malaysia dah lama dah. PAS maknanya Parti Islam Se-Malaysia. Se ni dalam Kelantan, Se ni satu. Kita nak tengok ni bukannya yang dicakap. Yang ini kita tak tentang sebab kita dah buat. Dia je baru nak cakap. Apabila mereka akan mengetahui hakikat sebenarnya, bahawa UMNO Barisan Nasional ni baru nak belajar bagaimana nak membuatkan perpaduan yang sebenarnya, saya rasa mereka akan Najib akan popularitinya mungkin akan turunlah balik.
Saya lihat orang-orang muda sekarang ini, lagi-lagi mereka yang IT savvy, maknanya mereka sudah mempunyai saluran media alternatif. Mereka sudah mendapatkan maklumat secara cepat, lebih menyeluruh dan pelbagai. Seorang yang bekerjaya sebagai YB ini, lagi-lagi wanita, ialah pertamanya dia kena faham apa yang dia lakukan. Dia mesti ada visi, ada misi. Yang kedua, dia mesti berjaya berkomunikasi dan memahamkan suami dan keluarga. Ini di antara perkara nombor satu yang di mana masa yang sedikit tetapi berkualiti dan berkesan. Yang paling penting berkesan. Saya suka membaca dan belajar. Kalau saya ada kesempatan dan ruang tu, memang saya suka pergi seminar, convention ke, dialog ke, dengar orang cakap, cerita dan sebagainya, supaya kita menambahkan ilmu, sentiasa meningkat. Sebenarnya saya ni berada di dalam politik. Jadi saya menggunakan kesempatan, nak kata cita-cita politik ini kan. Saya menggunakan apa-apa kesempatan yang ada pada ketika itu, sebab sekarang saya selaku Esko Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Moral Insan, saya punya visi, misi saya sebagai Esko ini ialah membawakan satu transformasi di mana orang yang menjadi pengotor ni, orang yang nak bergaduh ini, orang yang tak boleh hidup berharmoni ini, orang yang syak wasangka dan sebagainya, yang Cina, Melayu, India tak boleh hidup sama-sama ini, adalah masalah daripada sistem pendidikan. Jadi ini satu cabaran bagi saya untuk membawakan satu konsep. Sebab itu yang bila saya bawa SPICE ini lahir daripada ilham daripada ni saya sendiri dan digabungkan oleh think tank saya kepada satu modul SPICE ini, di mana ianya saya mengharapkan menyebabkan satu perubahan besar, satu transformasi yang akan ditinggalkan untuk dilanjutkan, diteruskan untuk masa depan, sehingga mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya melahirkan tamadun unggul di Selangor ini. Alhamdulillah, yang saya rasa ianya satu kepuasan ialah apabila orang mula melihat. Satu, bila saya bawa SPICE ini, mula-mula orang SPICE ni bendanya kan, benda perkara baru, akan mengambilkan masa untuk difaham dan diterima daripada Esko sendiri, Menteri Besar sendiri, bahkan semua orang. Ini kan pula rakyat. Alhamdulillah sekarang ini dah 26,000 orang telah mengikuti kursus SPICE. Jadi sedikit sebanyak dipaham sikit-sikit pasal SPICE ni. Dan apabila saya melihatkan ramai yang dah faham dan yang dah mengikuti kursus SPICE ini berubah 180 darjah.